Cukuplah, setiap bulan dah dapat pendapatan daripada tanah ni. Cukuplah, apa lagi yang kau nak? Benda boleh je kalau aku jual, dapat hasil. Boleh je agihkan dekat korang. Kau tu Alung, kau tu ada bini, ada anak. Anak dengan bini kau tu nak juga merasa kehidupan dekat luar. At least kalau aku jual, dapat hasil tu kau boleh guna. Bawa anak bini kau keluar jalan-jalan. Kau tahu tak? Kalau kau jual, hasil yang dapat tu sementara waktu je. Pakailah tu dah habis dah. Hasil yang kita dapat sekarang ni boleh pakai sampai bila-bila tau. Selagi mana ada hasil daripada tanah ni, selagi tu dia boleh bagi pendapatan kat kita setiap bulan. Kalau kau jual, duit tu pakai je lah, tu dah habis dah. Ada je hasil, aku boleh buat bisnes. Memang bisnes aku tu akan jalan lancar lah sampai bila. Lagipun tanah ni aku dah ada buyer. So korang tak payahlah risau. Tak, sekarang ni kan, aku tak kisahlah kau nak buat apa, dah ada buyer berapa ramai sekalipun. Aku sebagai abang sulung, aku cakap aku tak setuju. Aku tak peduli kan. Sebab ini, tanah ni harta peninggalan arwah mak bapak kita. Aku takkan sewenang-wenangnya nak jual macam tu je.